Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tunjuk cara bagaimana nak download tapak OPR simple. Okey, pertama sekali kita pergi ke Spark Rasmi, cari channel Gallery OPR. Okey, channel Gallery OPR adalah himpunan OPR simple. Okey, so di sini cikgu boleh pergi ke pin message. Okey, dalam pin message ni terdapat dua tapak OPR. Satu tapak OPR simple yang berfungsi sebagai photo grid, dan satu lagi tapak OPR adalah tapak OPR laporan lengkap yang berfungsi sebagai laporan lengkap keberkesanan sesuatu program yang kita telah laksanakan. Okey, di sini jika cikgu nak download tapak OPR Canva simple, cikgu boleh klik saja Canva ni, link ni, dan akan tertera a template created by was shared with you. Start designing now. Okey, scroll ke bawah, use template for new design. Okay, di sini template tapak OPR simple telah pun berada dan di-copy dalam home Canva cikgu. Bila cikgu nak edit, cikgu boleh pergi ke home Canva. Di sini saya dah bookmark home Canva saya. Okay. So ini adalah paparan home Canva saya di mana ada nama saya dan home di sini. Okay, bila saya scroll, nampak tak sini? Copy of Spark OPR simple telah pun berada dalam Canva saya. So cikgu tak payahlah nak tekan lagi link itu jika nak buat OPR simple lagi sekali. So, just guna je OPR yang kita dah copy dalam tapak kita masing-masing. Okey. Okey, bila kita tekan, ini tertera dua jenis topik untuk OPR simple. Satu mesyuarat dan taklimat, satu lagi aktiviti sekolah. Kat sini ya. Cikgu tengok betul-betul. Okey. Jika mesyuarat, cikgu pilihlah yang ada heading mesyuarat. Okey. Double klik ke sini, tukar sahaja seperti biasa. Bagaimana nak tukar gambar? Okey, jika dengan handset, cikgu boleh klik pada gambar. Dia akan tulis replace. Ni saya guna komputer, so dia akan pergi ke detach image. Boleh saja replace sahaja. Okey, tukar gambar lain. Sama juga prosesnya dalam di sekolah. Lepas habis, katakan cikgu nak satu je tapak ni, tapak page 1. So cikgu tekan share, download. Di sini saya selalu suka download JPEG ataupun PNG sebab dia terus jadi gambar. Bila kita share dalam Telegram rasmi kita, dia dah terus bergambar. Okey, macam foto. Jika cikgu nak share download PDF pun boleh. Okey, download PDF, cikgu tekan flatten PDF. Ada dua page kat sini kan? So cikgu select page yang current, nombor 1 tadi yang kita buat, ataupun page number 2, tekan done dan download. Okey, so dia akan download dan cikgu dah dapat dah sama ada PDF ataupun JPEG ataupun PNG tadi. Okey, dan cikgu boleh directly share dalam Gallery OPR. Okey, setakat itu saja. Aku dapat membantu. Assalamualaikum.